UAE secara rasmi mengumumkan diorang keluar daripada OPEC. OPEC tu apa dia? OPEC ni adalah satu grup untuk negara-negara petroleum. Contohnya negara Arab Saudi, negara UAE, diorang ni kan ada banyak petroleum. Jadi mereka buat satu grup untuk negara diorang sendiri. Cuma Malaysia kita tak join OPEC sebab OPEC ni adalah untuk grup-grup yang negara tu minyak dia ni banyak sangat. Mungkin sehari dia boleh keluarkan 3 juta, 4 juta tong boleh jual. Malaysia kita dalam berapa ratus ribu tong saja. Jadi kenapa grup OPEC ni ditubuhkan? Sebab nak kawal harga minyak. Kita kalau tak kawal harga minyak, dia boleh jadi mahal sangat, dia boleh jadi murah sangat. Sebab apa? Sebab bergantung kepada demand and supply. Kau faham kan berkaitan dengan kalau barang tu banyak sangat, orang membeli sikit, barang tu akan jadi makin murah. Tapi kalau barang tak ada, orang ramai nak, dia akan jadi mahal macam tu. Jadi itulah OPEC ditubuhkan. So UAE keluar daripada grup tu. Kenapa pula? Sebab UAE tak puas hati dengan kuota kepada negara dia. Negara UAE hanya dibenarkan untuk jual dalam 3.5 juta tong sehari. Dia tak nak. Dia nak lebih lagi sebab dia boleh buat hingga dalam 4 ke 5 juta sehari. Bila OPEC ni tahan, dia nak jual banyak tapi boleh jual sikit, sikit lah dapat kan. So that's why lah dia keluar daripada OPEC sebab dia nak jual sendiri, banyak-banyak ikut suka hati, tak terikat dengan mana-mana dah. Dan ada efek kepada dunia. Efek tu mungkin ada dari segi stability harga lah. Mungkin harga mahal, harga murah, dia akan jadilah nanti. Itu semua bergantung kepada macam mana negara-negara pengeluar minyak besar ni, dia akan counter balik macam mana, kita tengok. Itulah